Morning. Hari ni aku dah pakai 3 layer lah. Ada t-shirt tau. Anjing pula. Ada t-shirt, ada knitwear, ada jaket. Sebab sejuk sangat. Cuma pergi National Police National Palace Museum. Sebab benda aku dah bayar, so kita pergi. Dan itu dalam aku punya fun part. Basically dalam National Palace Museum ni disimpan barang-barang sejarah atau harta karun negara sebelum yang related tu. Pasalnya barang-barang ni daripada Beijing tak silap aku. Sebelum dia orang punya perang saudara tu. Gelap tempat ni, ya Allah kan. Gelap. Sumpah gelap gila sebenarnya. Ni original calligraphy cantik weh, dia preserve sampai sekarang. Kata please stand here. Ada apa? Inilah the spot yang aku cari. Oh, cantik hujan ringan tapi okey je. Oh my god, renyai weh. Aku dah tahu hujan. Sebab tu aku malas nak wax rambut ke apa ke. Sebab nanti rosak juga. Basah. Okay, aku nak ke Shelin Residence. Nama tempat tu. Sebab dia macam ada taman-taman lah. And dia pun dah include dalam aku punya fun pass. Okay, dia macam taman botanik tu sebenarnya. Botanical garden. Yang ni lah for now. Kita belum sampai entrance sikit. Tapi dia macam botanical garden dekat KL tu. Aku silap. Sebenarnya dia macam rumah Perdana Menteri lah macam tu. Tapi dia park dia cantik, garden dia. So kalau korang nak datang sini nak ambil gambar, okay. Tak payah masuk dalam tu tak apa, sebab bayar pun belah-belah ringgit. Tak berbaloi. Untuk aku yang bukan sejarawan ni aku rasa tak payahlah. So dia ada garden dia. Tapi dia tadi ada lake. Ya, kat luar tu ada lake. Ni rose ke ni? Ni rose kan? Ni apa lagi tu? Ada rose tu? Itu jenis rose. Tak tahu lah. Wah, oh inilah foto spot tu. Macam aku seorang je tengok bawah ni. Buku tu dah dulu tu. Kan datang sini dia oren-oren. Tapi oren-orennya habis. Tinggal beberapa je. Banyak yang dah luruh.
you guys. So Taipei 101. Kita naik observatory tu, itu yang paling mahal kan, 60 lebih. So, aku 70 lebih ringgit. So, aku nak kena naik tu juga. Alright. Aku nak pergi makan dulu. Sebenarnya aku dekat satu mall ni, tak tahu lah apa. Aku nak pergi makan dulu. Makan beef noodle. Hari ketiga takkan aku tak makan kan, beef noodle lah. So yang halal dia memang mahal sikit kan. Betul dia campur satu mangkuk. Nak beef noodle. Apa lagi tadi? Combo. Okay. Aku rasa Malaysia sedap lagi lah. Sebab aku dah beli tiket tu lagi sekali. Sebab aku kena naik atas tu. Kita nak pergi observatory deck dia. Oh, berdengung telinga aku. Tapi aku pun tak nampak ni. Sebab adalah nampak sikit kat bawah-bawah tu. Tak tahu apa benda ni. Tiba-tiba dia buat macam itu ada garden at the sky lah. Aku garden at the sky. Sini situ. Boleh lah. This is the mass temple. Ini fungsi dia kalau gempa bumi macam tu lah. So dia ada macam balancer lah macam tu. Okay, jom kita pergi Taipei bukan Taiping. Kenapa aku pergi sini? Aku nak tengok panda. Apa? Aha, aku dah berada di dalam zoo. Okay, aku nak tahu kat mana panda tu. Aku nak tengok panda. Main kan? Sekarang kat sini nak pusing satu ni. Allahuakbar. Tapi aku nak pergi Mangkong Gondola Taipei Zoo tu. Sebab tu pun termasuk juga tiket. Let's go one by one. Baboon, brown bear. Dia dekat sana weh. Besar gila. 1, 2, 3. Jom. Let's go. So kita dalam dome macam tropical dan forest dome. Weh, apa weh bawah hitam ke? Besar siap. Sumpah zoo sini best gila. Kalau korang memang suka tengok binatang, cantik tu zoo dia. Cantik gila.
Tadi aku jalan tu salah. Aku patut naik shuttle. Naik shuttle. Bukan jalan kaki. Tak seorang. Aku nak duduk seorang. Okey, dah masuk dalam gondola ni. Harga tiket ni pergi balik, maksudnya naik turun harga dalam 380 pun dalam dolar. So rasanya dalam RM40 macam tu lah, RM40 11. So takkan aku tak guna kan. So nak berbaloi lah tiket yang aku beli tu. Nanti aku tinggal nak pergi Ferris wheel lagi. And besok aku boleh guna MRT dengan bas unlimited lagi. So okey lah. Tapi besok aku tak tahu nak pergi mana. Okay, so aku turun dekat tempat dia. Nama dia apa ya? Zhenan Temple. Mana ada temple ni? Temple ni dekat atas tu kot. Ke dekat situ. Oh my god. Apalah kali gambar. Oh, cerita dia tadi dekat Zhenan Temple tu, aku tak pergi pun ke temple tu. Aku turun, aku kencing. Sebab jauh siap. Nak kena jalan, nak menampak lagi aku macam tidak mengapa. Tak apalah. Aku naik je lah ke Maokong Station. Walaupun aku tak tahu apa benda Maokong Station ni ada apa. Tapi pergilah, benda dah bayar. Kita dah sampai dekat Maokong Station. Tapi aku nak pergi mana tak tahu. Jom kita tengok. Aku boleh pergi dekat Maokong ni, aku tak research langsung. Kan dia macam tak ada apa. Dia macam Cameron Highland dekat atas ni. Oh, share. Aku tak tahu lah. Gemini suruh aku try tea house ni. So aku try lah. Tak sedap ice cream ni. Alah, RM11. Kampung-kampung dia cantik tu. Kedai-kedai kat kampung dia cantik. Ya, lagi dia memang kampung. So you should be able to go. Drop that. Cantik gila. Anjing ni besar siap. Macam mana aku nak pergi situ? Kalau otak dia takut dah siap. Macam mana ni? Dia duduk situ. Tak ada korang nak jalan dengan aku. Dia kan ada kejar aku ni. Aku rasa aku di jalan yang betul. Ni adalah trail tu. Sebab nak pergi kat bawah tu macam ada kawasan bunga. Bunga dia tengah blooming. Kan betul aku kata Cameron Highland. Ada teh ni. Yeah, the only sakura yang ada. Tapi dah macam dah nak mati dah. Di bawah pohon sakura. Comel lah. Ni. Comel siap. 你们要到动物园吗？上车。啊，你们要到正道吗？对啊。 Kalau aku tahu dia berbukit-bukit macam ni, aku bawa skateboard. Aku tengoklah. Nak turun dia. Allahu Akbar. Memang orang kata sebiji Cameron
tutup dah view tu. Sabar jap. Siapa nak bagi aku tutup? Oh, cantik weh. Wah. Okay. Macam biasa, instead of naik bas, kita jalan kaki. Kalau bas 5 minit, jalan kaki dalam 17 minit. Pokok ting. So, aku makan kat kedai ni sebab aku dah penat. Sebelum kita balik ke Taipei, kita minum dulu dekat Mountain View. Okay lah, macam nanti dia dalam RM78, RM18. Kita tengok view lagi. Actually boleh nampak Taipei City daripada sini. Dengan 101. Cantik gila. Best gila. Hai, aku seorang ni dalam gondola ni. Taipei City. Aku ada dalam, aku rasa 15 ke 20 minit untuk balik. Untuk sampai dekat bawah. Tak nampak apa yang gelap kan? Literally memang gelap. Okay. Takut sorang-sorang. Oh, siap. Weh, pengalaman yang sangat mengerikan. 35 minit aku dalam gondola tu. Gelap, sorang-sorang. So kita kena berjalan ke MRT. Kita nak pergi naik Ferris wheel pula. Ferris wheel tu pun dalam Easy Pass tu. Fun Pass tu. So aku rasa better aku ambil. Better aku pergi. Daripada aku tak pergi, rugi je bayar. Wah. Kita naik Ferris wheel. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, dia dah lock. Takut guys. Weh. Tinggi lah siap. Ni belum naik atas lagi. Aku nak pusing belakang. Tapi aku macam ni je lah. Okay. Wah, cantiknya. 走啊，谢谢。单挑啊，单挑走走。 Yeah. Dapat taruh bol. Makan taruh bol. Biasa je. 这个流式哎，对，这个都是60块，都是60块。是60。这个也是60吗？哦，是。 RM7 lah macam tu. Hari ni nak pergi ke Liang Shan. Tengok macam volcano, lepas tu pergi grassland and then Sakura. Itu je lah untuk hari ni. Ya Allah, sejuknya. Aku menyesal datang sini. Okay, aku datang sini nak tengok dia punya macam volcanic punya apa nak cakap aktiviti lah kot. Tapi tak nampak apa weh. Dan tempat ni bau dia memang busuk sikit. So nampak tu, panas. Tulis tu extreme hot, danger, do not approach. Air tu literally boiling. Kalau aku bawa Maggi ni dah boleh masak dah. Extreme hot, do not approach. Okay.
Okay, kita nak pergi grassland. Actually grassland ni cantik kalau hari biasa, bukan waktu hujan or winter. So inilah sebenarnya grassland tu. Actually bawah tu cantik view. Wah, angin. 我们鞋子在上面，鞋子在底这边。我有了。Woi. Oh, tak boleh nak buat video macam ni. Tak boleh nak buat video. Tak apalah. Sejuk sangat ni. Aku dah rasa sampai kursi aku dah. Dia bunyi sejuk je. Aku nak balik. Kau tahu tak sejuk dia? Aku rasa hingus aku ni dah nak jadi stalactite dah. Oh, lega siap. Bawah ni dah tak sejuk sangat. Sejuk lagi tapi aku nak tukar bas, nak pergi ke lane 42 pula. Nak Sakura. Sekarang ni aku ambil bas 33 ni tapi penuh gila. Dah ada sejam. Setiap 30 minit je. 40 minit. Lepas tu tadi penuh gila. Aku tak boleh naik. So aku tunggu lagi setengah jam. Tapi itulah. Aku rasa penat sangat. Aku nak pergi tengok Sakura patutnya tapi tak larat. So kita pergi makan. Kita pergi makan beef noodle lagi. Kita nak pergi ambil gambar. Hari ni dan Najwa dengan apa yang lupa nak ambil gambar ni. Ya, betul ke diorang nak bawa aku pergi ambil gambar ni? Adakah diorang nak jual aku? Ada ke gambar spotnya? Here we are again. あなたに楽園をお見せしましょう。Okay, jom kita makan Fried chicken master. Yang ni halal. Chicken tenders. Ya, 这里吃。这里吃好。Yeay. Dah sampai. Jom kita try makan. Kamu tak makan nasi ni? Kita makan nasi. Wow. Habis. Let's go back. Ambil bag. Dan balik. So, it's end of the trip korang. Thank you so much for watching. And itulah, tak tahu mana lagi next. Jakarta yang pasti. Bye.